Jadi ketika itu Abu Ubaidah berjalan kaki, sedangkan bapanya Abdullah berada di atas kuda. Tapi bila Abu Ubaidah diserang oleh bapanya Abdullah, ia cuba untuk mempertahankan diri, tapi oleh kerana ayahnya bersungguh-sungguh nak bunuh juga, maka ia pun melawan. Dan satu ketika akhirnya dia berjaya menikam ayahnya yang sedang menunggang kuda, kan. Maka dikatakan ayahnya pun jatuh daripada kuda. Dan bila jatuh daripada kuda, oleh kerana ia dah cedera sebab ditikam sendiri oleh anaknya. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, berkaitan dengan ayahnya, ayah Abu Ubaidah atau nama sebenarnya Amir, iaitu Abdullah, kan, Abdullah. Ada pendapat menyatakan ayahnya telah pun mati ketika sebelum Nabi diutuskan. Tapi ada juga pendapat menyatakan ayahnya mati dalam perang Badar. Dalam perang Badar. Menariknya, kan, Abu Ubaidah sendiri yang membunuhnya, kan. Kerana ketika Abu Ubaidah masuk Islam, antara orang yang kuat menentang adalah bapanya sendiri, kan, bapanya sendiri. Tapi yalah, bila mana Abu Ubaidah masuk Islam, dia nekat lah, kan, malah dia teguh, bersungguh-sungguh mempertahankan Islam, agama yang telah dianuti daripada Nabi SAW. Ia belajar. Maka si ayah tadi marah, tapi dia pun tak boleh apa-apa lah, kan. Memang dia memendam rasa marah terhadap anaknya. Jadi ketika berlaku perang Badar tahun kedua Hijrah, di mana Abu Ubaidah juga terlibat, salah seorang daripada tentera Islam, dan bapanya juga terlibat sebagai salah seorang tentera musyrikin, malah di kalangan pimpinan, dan ketika itu ialah masing-masing dah bawa haluan masing-masing. Tiba-tiba berjumpa dalam perang Badar. Bila Abu Ubaidah nampak ayahnya sebagai tentera di pihak musuh, ia cuba untuk mengelak atau melarikan diri lah, kan. Tak nak bertembung lah, tak nak bertembung sebab ayahnya, walaupun ayahnya berlainan agama. Tetapi bila ayahnya nampak Abu Ubaidah, maka ia terus mengejar Abu Ubaidah. Dan ketika itu dikatakan Abu Ubaidah melihat bapanya, dia masih ada lagi perasaan kasih. Jadi ia cuba mengelak, tetapi bapanya bernama Abdullah, bila melihat anaknya, dia tidak melihat itu sebagai anaknya, malah ia melihat itu adalah sebagai musuhnya. Maka ia pun mengejar anaknya. Dan Abu Ubaidah cuba untuk melarikan diri, tapi apakan daya, kan, akhirnya dia terperangkap, berada di satu sudut, dan dia tidak boleh lagi nak melarikan diri. Akhirnya bertembung. Bila bertembung, maka Abu Ubaidah pun berkata kepada ayahnya agar berimanlah dengan agama yang dibawa oleh Nabi SAW, kan. Bila Abu Ubaidah mengajak bapanya untuk beriman kepada Nabi SAW, maka bapanya pun menyatakan bahawa ia tidak sekali-kali akan beriman kepada agama yang dibawa oleh Muhammad. Aku tidak akan tunduk sekali-kali pada Tuhan Muhammad, kan. Malah aku rela mati daripada menyembah Tuhan kamu itu. Begitu angkuh, sombongnya bapa Abu Ubaidah Al-Jarrah. Walaupun namanya Abdullah, bagus dah tu namanya, kan. Bagus dah namanya Abdullah. Apa makna Abdullah? Hamba Allah, kan. Sebab orang Arab jahiliah pun biasa sebut Allah, kan. Malah biasa juga mereka menyebut Bismikallahumma, kan. Mereka biasa menyebut Bismikallahumma, kan, dengan nama Tuhan. Yang kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat Bismillah. Bismillah, sebutan lebih jelas lagi tentang nama Allah kat sini. Bismillah.
Orang Arab jadi biasa sebut bismikallahumma, bismikallahumma, kan? Perasan tak? Ada doa yang kita baca begitu. Doa apa? Doa tidur, kan? Bismikallahumma ahya wa amuj, kan? Maknanya itu sebenarnya diambil daripada situlah. Tidaklah salah, sebab ianya juga kalau kita membaca sudah tentu merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita membaca dengan bismillah lebih tepat lagi lah. Memang terus menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang berhak disembah, berbanding dengan bismikallahumma, kan? Jadi kalau orang yang bukan Islam dia menyebut dengan bismikallahumma, mungkin merujuk kepada Tuhan dia lah, Tuhan berhala, Lata, Mana dan juga Uzza, kan? Jadi bila di Pelawa diajak oleh Abu Ubaidah anaknya kepada bapanya yang namanya Abdullah tadi supaya beriman dengan agama yang dibawa oleh Nabi, dengan menyembah Tuhannya Nabi SAW yang Allah, ia enggan, kan? Malah ia tidak sekali-kali akan menyembah Tuhan Muhammad, malah ia rela mati dalam keadaan tidak menyembah Tuhan kamu itu. Maka keduanya pun bertembung dengan pedang yang terhunus di tangan Abdullah menerpa ke arah Abu Ubaidah anaknya. Maka si anak pun mengelak bagi mempertahankan dirinya, tetapi si bapa tadi menggila tanpa ada belas kasihan, terus menyerang anaknya sendiri. Mana memang dia nak bunuh anaknya Abu Ubaidah, sebab dia lihat bukan lagi anaknya, sebalik sebagai musuh. Namun Abu Ubaidah tak ada pilihan. Beliau juga terpaksa menentang ayah kandungnya sendiri, yang pada masa itu Abdullah masih lagi berada di atas kuda. Dia naik kuda, kan? Dalam perang Badar hanya beberapa orang saja yang menaiki kuda. Kata salah, kuda ada 2 ekor. Satu dinaiki oleh Zubair bin Al-Awwam, satu lagi saya tak ingat, kan? Unta kata salah ada 7. Yang lain jalan kaki, kan? Jalan kaki. Bayangkan dulu, kalau sekarang ni Madinah ke Badar kata salah dalam 70 kilo, lebih kurang lah 70 kilo, kan? Kalau naik kereta mungkin 2-3 jam jugalah, kan? Dulu jalan kaki 60 kilo. Kalau kita lah so jalan 60 kilo, taubat, kan? Memang takkan lah. Tambah pula meredah padang pasir, pergi jalan sana 60 kilo. 60 kilo sini sampai mana? Kuala Selangor. Sini Kuala Selangor saya rasa dalam 45 kilo. Atas lagi tu, jauh lagi, kan? Bayangkan dah, kan? Satu hari mau jalan, kan? Tak sanggup kita, kan? Walaupun cuaca taklah sepanas sana, kan, pun kita tak sanggup, apatah lagi dengan cuaca yang begitu panas. Tapi itulah nak menunjukkan pengorbanan lah sahabat, kan? Sanggup. Jadi ketika itu Abu Ubaidah berjalan kaki, sedangkan bapanya Abdullah berada di atas kuda. Tapi bila Abu Ubaidah diserang oleh bapanya Abdullah, ia cuba untuk mempertahankan diri, tapi oleh kerana ayahnya bersungguh-sungguh nak bunuh juga, maka ia pun melawan. Dan satu ketika akhirnya dia berjaya menikam ayahnya yang sedang menunggang kuda, kan? Maka dikatakan ayahnya pun jatuh daripada kuda. Dan bila jatuh daripada kuda, oleh kerana ia dah cedera sebab ditikam sendiri oleh anaknya, maka Abu Ubaidah pun terus mendapatkan ayahnya yang ketika itu tinggal nyawa-nyawa ikan, kan? Dapatkan ayahnya, pegang, kan, kepala ayahnya dan letak di pangkuan ribanya. Anak, kan? Anak, kan? Dan tak sempat mengajak lagi, ayahnya yang Abdullah pun meninggal dunia, kan? Nak sebut mati tak sampai hati lah pula, kan? Meninggal lah, kan? Meninggal dunia. Meninggal dunia mati lah juga, kan? Setengah orang dia biasa je sebut mati, kadang kita dah biasa sebut meninggal, kan? Jadi nak sebut istilah mati tu macam tak tergamak lah pula, kan? Tapi tak ada masalah, sama je maknanya, kan? Meninggal, mati sama je, kan? Jadi akhirnya Abdullah pun mati, mati juga, kan? Mati di pangkuan anaknya Abu Ubaidah Al-Jarrah, kan? Dibunuh sendiri oleh anaknya juga. Dan pada malamnya dikatakan Abu Ubaidah tidak dapat melelapkan matanya, kerana ia teringatlah ia sendiri telah membunuh ayahnya dalam perang Badar, kan? Terlalu sukar baginya untuk melupakan peristiwa di siang hari,
yang mana beliau terpaksa membunuh ayah kandungnya sendiri. Ni kan, ialah walaupun zahir kelihatan ia membunuh ayahnya, tapi hakikatnya ia membunuh kesyirikan ayahnya, kekufuran ayahnya. Dan ketika itu ia tidak ada pilihan, ia telah pun membujuk ayahnya untuk beriman, tapi ayahnya tetap enggan. Tiba-tiba Nabi SAW muncul bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kan, Nabi datang dengan Sayyidina Abu Bakar, dan Sayyidina Abu Bakar pun menyatakan, wahai Abu Ubaidah, bergembiralah kamu, kerana Allah Ta'ala yang maha mengetahui sudah menurunkan wahyunya kepada Nabi SAW. Kan, Allah Ta'ala telah menurunkan wahyu menceritakan tentang keadaan Abu Ubaidah, kan, di mana kemudian Nabi pun membacakan wahyu, iaitu di dalam surah Al-Mujadalah ayat yang ke-22 yang berbunyi, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yawadduna man haddallaha wa rasulah walau kana aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qaumihimul iman wa ayyadahum biruhim min wa yudkhilhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu anhu ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Engkau tidak akan dapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari kiamat berkasih mesra dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang itu adalah bapa, anak, saudara atau keluarga mereka. Allah sudah menetapkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan semangat mereka. Allah akan memasukkan mereka ke dalam syurga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah Ta'ala reda akan mereka dan mereka bersyukur dengan nikmat pemberiannya. Mereka lah penyokong agama Allah. Ketahuilah, penyokong agama Allah adalah orang yang berjaya. Jadi ayat ini, walaupun ada juga pendapat nyatakan tidaklah diturunkan berkaitan dengan apa yang berlaku, iaitu Abu Ubaidah yang terpaksa membunuh ayahnya sendiri, tapi secara umumnya ia adalah berkaitan, memang tidak sepatutnya orang yang beriman ada rasa kasih atau sayang pada orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Jadi walaupun zahir ia membunuh ayahnya, tapi hakikatnya ia adalah membunuh kekufurannya dan juga kesyirikan ayahnya. Jadi ia tu tidak mengapa. Dia tak boleh, dia sama-sama Islam pergi bunuh bapa. Itu memang tak boleh lah, kan? Bukan setakat dia anggap sebagai anak yang derhaka, malah kalau si ayah yang dibunuh itu ada harta, maka ia tidak layak untuk mewarisi harta ayah tadi, sebab ia telah membunuh, kan? Jadi dalam Islam bab membunuh ni dia sangat tegas lah, kan? Sangat tegas. Sebab tu orang yang membunuh, kan, hendaklah dikenakan hukuman bunuh, kan? Bunuh balas bunuh yang disebut sebagai kisos, kan? Tapi dalam hal tadi, iaitu Abu Ubaidah yang telah membunuh ayahnya dalam perang Badar, itu tidak mengapa, kan? Sebab ayahnya ketika itu bukanlah seorang Muslim, malah ianya merupakan seorang yang kufur, malah dianggap juga sebagai orang yang kuat menentang Nabi SAW. Maka ketika itu terputuslah hubungan, kan? Wallahualam. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi bila dibacakan ayat-ayat itu dan Abu Ubaidah dengar, serta merta wajah Abu Ubaidah Al-Jarrah bertukar gembira. Kepedihan perasaannya itu tiba-tiba hilang seperti dibawa angin, terus bertukar menjadi orang yang gembira. Memang pun ialah orang yang sangat kasih sayang, macam mana pun anak, dia tetap kasih pada ibu bapanya, kan? Macam tu juga ibu bapa tetap kasih pada anaknya, walaupun anaknya buat macam-macam, tapi dia tetap mendoakan kebaikan terhadap anaknya. Cuba kadang anak lah, kan? Anak